Satu, dua, tiga. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timing apa yang best untuk trade FCPO? Itu tajuk kita hari ini lah. Hari ini, pada masa yang sama kita nak tunjuk progres tahap kerespektan price dengan kita punya blok harga lah. Kita punya blok harga ni dia masih sama. Dia terdiri daripada zon-zon tertentu yang kita pisahkan di antara satu blok dengan blok harga, dia punya line merah. Line merah maksud dia satu blok harga ditandai dengan di antara line merah hingga line merah. Kemudian lagi satu blok harga samalah line merah hingga ke line merah. Jadi blok harga ni dia bukanlah dia actual punya tetap maksud dia bukan tetap punya zon. Dia akan ada saiz yang tertentu dan dia berkait dengan pergerakan harga yang lalu. Berkait dengan pergerakan harga yang lalu lah. Alright. Jadi kita nak tunjuk kat sini kenapa kena cari setup di awal 30, 60 ataupun 90 minit yang pertama. Okey, kalau kita tengok ni harga dibuka di dalam zone buy, cuba masuk blok bawah, reject. Minit pertama dah bagi signal. Tapi kebiasaannya sejujurnya susah nak masuk, memang melainkan kita memang aim line merah ni sebagai SL. Memang aim line merah ni sebagai SL, jadi possible untuk dapat line. Cuma kita tahu dia berada di dalam zone buy dan dia juga membuka pintu ke blok atas. Jadi bila kita main kita menggunakan blok harga ni, kita tahu bila harga dah bergerak, dah melepasi, dah keluar daripada zone setup kita tu. Sorry, bukan zone setup, zone entry kita tu. Zone entry kita maximum buy area sini. Okey. Maximum buy secara tetap dia bukan berkaitan dengan setup ke apa, bukan berkaitan dengan setup entry ke apa. Secara tetap zone entry buy kita tang sini. Jadi harga bila dah ke atas ni, kita kena khawatir sikit lah. Allahu Akbar. Okey, kemudian harga dah access ke blok atas. Jadi blok atas ni dia dah terluka. Ini dalam tempoh 30 minit, 60 minit yang pertama lah. 30 minit, 60 minit pertama. Jadi kita kena tunggu pullback, kita kena tunggu setup yang berada. Kita sebenarnya tunggu setup dalam zone buy. Tapi kalau dia masuk dalam zone buy, perasan apa yang kita boleh buat kesimpulan kat sini ni? Harga sebelum memasuki zone buy, ni zone buy tang sini ni, minat belian sudah kuat di dalam area floating. Maksud dia belum sampai zone lagi harga dah reject, maksud dia kuat lah. Lagipun dalam 30 minit, 60 minit pertama lah. Sebab sasaran kita yang macam tu. Nanti saya tunjuk kenapa 30 minit, 60 minit ataupun 90 minit pertama kita kena membuat setup. Dan kenapa selepas tu kita tak payah buat setup lah, tutup chart lah. Bukan nak kena tengok chart sepanjang masa kan. Sebab kita kena trade smart. Sebab saya duduk tanda mapping. Saya akan tengok chart. Kerap lah, cuma pendedahan saya terdedah dengan risiko fast setup lah. Alright. Jadi kita kena trade 30 minit, 60, maksimum 90 awal. Jadi kalau kita tengok ni, di antara kalau kita tengok 60 minit awal harga berjaya sampai mana ni 38 tick. Kalau kita gabung 1 jam setengah awal, maksimum 58 tick. Dan kita bukanlah kita ni terlalu terror macam remiser duk tunjuk okey harga dia kira daripada bawah harga. Harga dia kira daripada bawah. Entah ni 58 tick. Jadi taklah. Tapi nak cerita dia maksimum lah. Maksud ni dalam 58 tick ada 10, ada 15, ada 20 ataupun ada 10 pun dah cantik lah. 10 saja pun dah cantik kan. Ni 58 tick maksimum 1 jam hingga 1 jam setengah lah. Cuma dia selepas pukul 11.30 tu, kalau kita tengok selepas 11.30 kita ambil kira daripada sini lah. Kalau 11.30 11.30 punya starter, 11.30 sampai maksimum pukul 12.30
Kita tengok harga sampai mana je. 22 tik. Yang ni kalau hang dapat buat 15 tik ni hang tira. Hang tira. Mungkin hang entry kat puncak lah. Puncak. Sebab setup kita ni bukan penghujung ni. Penghujung tu terror. Tu lebih terror. Jadi dia punya pergerakan harga dia akan jadi slowing down lah. Mungkin buyer-buyer kat bawah nak bertahan sebab tambah dia orang entry dan entry dia orang berjaya pergi ke blok atas, dia orang mengharapkan entry dia orang berjaya naik ke blok lagi satu ke. Macam tu juga dengan sesi petang. Kalau sesi petang ni kalau kita ambil kira dia punya 1.5 jam, 1.5 jam ambil puncak dia di sini sehingga mana dia 1.5 jam. Okay, ada 33 tik. Ada 33 tik kalau sejam setengah sebab sesi petang ni kan dia lebih panjang daripada sesi pagi. Jadi mungkin sesi pagi kita boleh memfokus kepada 60 minit awal ataupun sejam awal. Sesi petang ni mungkinlah kita boleh ganjakkan sikit sejam setengah sehingga pukul 4. Sebab selepas tu mari kita tengok selepas itu selepas 1.5 jam selepas 1.5 jam ni candle ya. Okey, kita ambil ukuran daripada sini hingga tengok selepas 1.5 jam tu ada 18 tik. Setup kita yang kita nak tengok rejection tu kadang-kadang 7, 8. Satu rejection 7 ataupun 8. Kita ada maksimum 18. Habis terror kita keluar 17. Ada 10 je. Tu pun kalau kita sampai 10 tu kita rasa harga boleh gerak lagi tu. Ini sejam selepas. Jadi elakkan kalau sesi petang tu sejam setengah. Memanglah ada time-time tertentu. Yang waktu yang kita suka ni dia tengah trending ke, itu berkait dengan fundamental lah. Berkait dengan fundamental ataupun berkait dengan dia jumpa setup dia berjumpa dengan SNR yang besar. SNR yang besar tu pula dah pernah breakout sebelum ni. Jadi dia re-break balik, dia lebih dia boleh memacu kepada trending price lah. Dia lebih memacu kepada trending price. Dan apa yang saya nak tunjukkan juga kat sini, alang-alang kita dah buat setup. Alang-alang kita dah buat video kan. Ini ini kita nak tunjuk kita punya yang kita duk pakai kita punya indie tu meh kita tunjuk. Indie kita tu dia ada line melibatkan algo tertentu, algo level tertentu, dan kita juga ada saya nak tunjuk daripada sini. Okey. Dia melibatkan algo tertentu. Mana dia? Bagi kecil sikit supaya nampak secara keseluruhan sampai pukul. Alright. Yang kita nak fokus 90 ataupun sejam setengah. Sesi pagi, sejam setengah sesi petang. Lebih kurang lah. Sejam pagi, sejam setengah petang. Lebih kurang. Selepas daripada tu, kemungkinan volume akan menyeluruh. Kemungkinan volume akan menyeluruh. Okey, yang ni kita start 5 speed ke apa? Laju sikit ni speed ni. Sambil-sambil lah saya cerita 3 lah. Tak apa nak laju sangat, tak apa nak slow. Indikator ni akan mengesan volume spike. Pada masa yang sama, dia mempunyai SNR yang kita panggil sebagai SNR dynamic lah yang akan follow dia. Polkadot ni SNR dynamic yang menggunakan time frame yang lebih besar. Maksud dia kalau sebarang pembocoran yang berlaku, movement dia akan besar. Kalau yang duk follow rapat ni, yang kecil punya lah. Jadi dia juga boleh menjadikan kita punya retracement tempat-tempat setup entry. Cuma kita tahu level dia level kecil. Level kecil level kecil. Jadi volume yang dah terhasil kat bawah ni. Jadi jika tak ada support volume yang berlaku di atas, harga berkemungkinan akan mencari ini. Jadi kita tahulah kalau kita pakai indikator ni, kalau volume spike muncul ke atas ni tak didokong oleh volume spike yang lain untuk membawa harga ke atas, harga akan mencari ni. Mencari sampai belakang kira. Cuma di antara pencarian dia tu tengok dia menghasilkan volume spike yang berapa. Sebenarnya, saya pause je. Okey. Sebenarnya di dalam kita punya setting ni di dalam setting ni tengok sikit Di dalam setting ni sebenarnya ada ni mana?
lukiskan volume spike zone. Okey, dominan maksud dia buyer dan juga kalau buyer dominan dia tanda warna hijau lah. Kalau seller dominan dia tanda warna merah. Tapi dia dalam keadaan-keadaan tertentu sebab kita ni main market dua hala. Market dua hala ni maksud dia kita kena tahu juga bila ada volume spike, dia boleh jadi juga dia adalah climax. Dia boleh climax. Sebab tu kita ada setup warna biru. Maksud dia bila ada volume spike dia akan keluar warna biru je. Dia tak ada keluar warna hijau ke merah ke. Sebab market dua hala ni bila ada volume spike boleh jadi volume spike itu adalah climax buying climax ataupun selling climax. Contoh nanti saya tunjuk kat bawah. Contoh Okey, sekarang ni dia menuju ke dia punya kotak tadi lah. Ni. Dia buat volume spike. Dan kalau kita tengok volume spike yang dihasilkan ni, kalau kita tengok volume spike yang dihasilkan, sebenarnya volume merah. Volume dia warna merah sebenarnya. Dia sebenarnya warna merah. Maksud dia selling dominan lah. Selling dominan pada waktu tu. Tapi boleh jadi dominan tak dominan dia. Boleh jadi dia juga menunjukkan selling climax. Jadi dia juga menunjukkan selling climax lah. Ni nak cerita bukan waktu zone aktif Waktu zone aktif 1 jam setengah hingga 1 jam hingga 1 jam setengah. Ini nak cerita ni kalau tiba-tiba ada volume ni. Tiba ada volume. Tapi harga akan kembali ke tempat volume harga akan kembali ke tempat volume. Dan kalau ada volume yang spike lagi dia akan tanda lah. Buat masa ni sehingga petang. Ni ada dia punya volume spike lagi. Ni volume spike tak silap saya warna hijau. Tapi ini pun nak dekat habis dah. Jadi nak dekat habis ni tak boleh kira sangat. Sebab mungkin kalau kita tengok kepada volume spike apa yang terhasil, kalau kita tengok volume spike yang terhasil volume merah. Maksud dia merah ni mungkinkah buyer-buyer daripada siang, daripada pagi taking profit sebelum masuk ke sesi malam. Dia tak boleh kira sangat lah. Jadi kita tengok pula pembukaan sesi malam macam mana. Tapi nak cerita dia fokus kepada penghasilan video ni adalah kita nak fokuskan mencari entry di antara awal opening. Sebab nanti lama-lama nanti bila lama-lama kita duk tunggu setup yang stabil sikit ke apa ke, movement tak besar. Nak tunggu setup stabil, movement tak besar sangat. Bila movement tak besar, sideways, SL lah senang kena. Itu biasalah waktu sideways. Waktu sideways ni pergerakan dia harga dia macam ni tau. Kita nampak macam ada action price. Tiba-tiba ada action price ke bawah pula. Senang kena SL. Kadang-kadang untung betul setup kita, mungkinlah 7-8 tick boleh dapat kan. Untung tak betul asyik duk makan SL lah, walaupun low risk setup kan. Jadi itulah nak cerita hari ni. Kita menggabungkan di antara blok harga dan kalau kita rasa tidak terlalu noise ataupun kita boleh mendapatkan second opinion, baru kita on kita punya sharp dyno ni. Baru kita on sharp dyno. Cuma fokus kita adalah mencari setup yang seawal mungkin lah. Sebelum volume menjadi volume melemah. Walaupun di dalam sesi live kadang-kadang 11.30 pun kita dah jalan juga. Tapi yang jalan-jalan tak jalan tu saya akan remind lah 11.30. Zone 11.30 volume mungkin akan melemah disebabkan oleh mungkin buyer nak simpan dia punya position. Mungkin seller pun tak cukup nak kuat lagi nak buat turun harga. Itu jadi macam tu lah. Fokus kepada 30 minit sejam awal untuk sesi pagi, mungkin sesi petang sejam setengah. Tapi kalau kita tengok hari ni sesi pagi banyak sikit. Cuma setup ni kalau melepas okey. Bagi kita ni setup ni yang kita nak kejar ni. Kadang-kadang bukan setup yang 58 ni, kadang di antara dia. Tambah kalau kita pakai blok harga, waktu tadi saya ada bagi setup yang ni setup ni ada saya bagi. Setup ni sedap masuk jika setup entry ada. Memang ada tunjuk waktu live ni jika harga berjaya berpindah blok. Walaupun harga tidak berjaya akses ke dalam zone buy. Dan kalau harga berjaya berpindah blok, harga kemungkinan berjaya mengakses keseluruhan blok. Bila dapat akses ke keseluruhan blok, hamnya profit dia besar lah. Cuma setup yang ni saya dah duduk remind juga. Setup sini SL senang kena.
Contoh ni 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 setup ni. Setup yang untuk nak naik ni dah ada dah ni. Cuma waktu setup ni waktu dia first breakout dia tak mendapat volume lagi. Setup ni first breakout dah ada volume. Beres bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.